Kita nak hidup sihat dengan Genki Hydrogen Inhaler. So you ajar I cara pakai. Okay, so now sekarang ni kita nak masukkan air dulu. Bila letak air sampai dekat level ni tau, dia ada tulis kat sini. Kita masuk lagi. Okay, buat air dulu. Nak buat air dulu. Okay. Kita plug in je. Wow, macam dah pandai je. Yang ni kita just masukkan Wait, je. macam dah pro buat sendiri. Hebat. Yes. Kita orang jenis pandai dikari. Yang ni Yang ni hydrogen, yang ni H2 water. So saya letak dekat H2 water. Ui, tak payah ajar. Hebat lah, brilliant. That's why you're my sister. Okay, good. So dia untuk segmen ni berapa minit? 3 minit. 3 minit je. 3 minit je. 3 minit Masuk je. tekan start. This is how you make water. So very easy and simple. Tahu hydrogen ni adalah antioksidan yang sangat tinggi, anti-inflammation, anti-allergic dan anti-aging. Begitu. Supaya dia tak klepek. Okey, kenapa benda ni? Untuk filter. Supaya air tak masuk hidung. So dia akan filter. Air tu akan jatuh dulu kat sini. Okay, 30 minit. Okay, you boleh buat 30 minit, sejam setengah, 2 jam, 3 jam maksimum. Gas ni, dia terlampau halus tau. Gas hidrogen ni adalah gas yang paling halus. So kalau you pakai, you tak rasa apa-apa. Okay. Dia paling halus dan paling ringan. Jadi bila dia halus dan ringan, dia senang nak absorb into your bloodstream, into your membrane and everything, and into your cell also. Nampak tak apa-apa dia? Did you see dia apa? Yes. Laju kan? Laju. That's the gas. So, lepas tu you pakai je lah. Buka hidung macam biasa. Okay? So, lepas tu buka tu macam you pergi swimming lah. You kan mermaid. You tahu lah. Jadi kalau siapa yang ada masalah sakit mata kering, letih, ada cataract ke, glaukoma ke, masalah bahagian mata, you pakai benda ni. Ataupun untuk baby ataupun budak. Okay. Sebab budak dia tak suka masuk kat hidung. Ataupun nampak tak apa-apa dia? Oh, ada Ada kan? Macam ni, letak atas kepala macam ni. Ni turunkan sini, lepas tu pakai. Okay, hydrogen ni dia boleh menetralkan radikal bebas yang masuk dalam badan kita melalui pernafasan yang akan rosakkan you punya sel. So, itulah bila sel you rosak, itulah punca kepada 170 jenis penyakit, termasuk kencing manis ke, darah tinggi ke, gout ke, kanser ke, sakit jantung because of How about anxiety and panic attack? everything, same. It's all because of that. You faham tak? Kalau you tak boleh tidur pun bagus. Tidur malam. I perlukan sebab memang suka tidur, banyak fikir. So whenever you are sick, tiba-tiba you rasa demam, anak you tiba-tiba dedah badan, cepat ambil hydrogen. Jadi saya hari raya pertama dah everybody down. Demam, sesama, Sebab I bawa. sampai sekarang. So sebabkan Kak Long bawa benda ni lah, dia terus deal. I bawa dekat Terengganu. Tak Terengganu. Sebab ke Terengganu kita orang semua dah demam dah. Betul? Okay. Breathe je macam biasa. Jadi Syah pakai benda tu je hari-hari tau. Sambil-sambil. Very good. Benda ni sebab anak yang sihat lah. Okay, tengok Okay, ni adalah hydrogen molecular tester. Yang ni boleh beli dekat TikTok ni, dekat TikTok je. So, ini adalah air biasa, betul tak? Air RO biasa lah yang tak ada hydrogen. So, kita letak. Warna dia jadi apa? Biru. It's blue, right? Ni Yeah. air Ini adalah hydrogen. air hydrogen. So, you put inside. Tengok apa jadi. Dia macam magic lah. Dia terus hilang. Tengok, sini ada ganti tak? Tak ada. Dia macam pecah-pecah. Dia hilang lah. No. Dia jadi benda clear. tu dia macam Dia pecah. Yes. Tengok kalau yang biru ni pun, kalau I campur dalam ni, okay, you tengok lama-lama dia jadi apa. Nampak? Magic maksudnya dalam air ni ada hydrogen. So bayangkan kalau you ambil gas hydrogen dengan air hydrogen, apa akan jadi dekat sel? Sebab tu saya kata hydrogen ni adalah makanan kepada sel. Okay, so